Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Putri Natasha Emilia binti Si Azhari, nombor matrik A201568. Projek akhir saya bertajuk Kajang Bangi Smart Islamic Green City 2060, iaitu satu cadangan pelan pembangunan mapan dan futuristik berteraskan Islam bagi kawasan Kajang dan Bangi untuk tempoh 30 tahun akan datang. Kajang dan Bangi merupakan kawasan yang berkembang pesat sebagai pusat pendidikan, perniagaan dan teknologi. Namun, pembangunan yang pesat turut membawa cabaran seperti kesesakan trafik, pencemaran alam sekitar, peningkatan kos sara hidup dan perubahan iklim. Oleh itu, pembangunan yang lebih mapan perlu dirancang bagi menjamin kesejahteraan generasi masa depan. Kajang dan Bangi terletak di lokasi yang strategik di Selangor serta berhampiran dengan Putrajaya dan Cyberjaya. Selain itu, kewujudan UKM menjadikan kawasan ini mempunyai potensi besar untuk berkembang sebagai bandar ilmu, teknologi dan inovasi. Pembangunan mapan menurut Islam menekankan keseimbangan antara alam sekitar, ekonomi dan sosial. Manusia berperanan sebagai khalifah untuk menjaga bumi, mengurus ekonomi secara adil melalui zakat dan wakaf, serta membangunkan masyarakat yang berilmu, berkebajikan dan hidup dalam suasana harmoni. Visi yang dicadangkan ialah menjadikan Kajang Bangi sebagai bandar pintar Islamik bertaraf dunia yang sejahtera, hijau dan berteknologi tinggi. Visi ini menggabungkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam bagi mewujudkan bandar yang mapan dan berkualiti tinggi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Kajang Bangi berhadapan dengan beberapa cabaran utama. Antaranya ialah peningkatan suhu bandar dan kekurangan kawasan hijau, kos sara hidup yang semakin meningkat serta kesesakan trafik yang memberi kesan kepada kesejahteraan penduduk. Analisis SWOT menunjukkan bahawa Kajang Bangi mempunyai kekuatan dari segi lokasi strategik dan kehadiran institusi pendidikan seperti UKM. Namun begitu, masalah trafik dan perubahan iklim merupakan cabaran utama. Pada masa yang sama, perkembangan teknologi AI membuka peluang besar kepada pembangunan bandar pintar pada masa hadapan. Bagi tempoh 5 tahun pertama iaitu dari tahun 2026 hingga 2031, pembangunan akan memberi fokus kepada 3 aspek utama iaitu infrastruktur hijau, pengangkutan pintar dan program pembangunan komuniti. 3 projek utama dicadangkan. Pertama ialah Bandar Solar Bangi melalui penggunaan tenaga solar di bangunan awam. Kedua ialah Smart Traffic System yang menggunakan AI untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Ketiga ialah program Kita Semula Digital yang menggalakkan amalan kita semula melalui sistem ganjaran digital. Selain itu, bandar mesra basikal dicadangkan bagi mengurangkan pencemaran dan menggalakkan gaya hidup sihat. Smart Mosque Community Centre pula menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, kebajikan dan pembangunan komuniti yang lebih menyeluruh. Penilaian menunjukkan bahawa projek tenaga solar dan sistem trafik pintar memberi impak yang tinggi terhadap alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun memerlukan kos yang lebih besar, manfaat jangka panjang yang diperoleh adalah sangat signifikan. Bagi tempoh 2031 hingga 2060, fokus pembangunan adalah ke arah bandar karbon sifar, ekonomi digital Islam dan bandar berilmu bertaraf dunia yang berasaskan teknologi secara inovasi. Antara cadangan utama ialah pembangunan bandar karbon sifar melalui penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan kenderaan elektrik. Selain itu, pertanian vertikal pintar menggunakan teknologi AI dan IoT dapat meningkatkan keselamatan makanan serta mengoptimumkan penggunaan ruang bandar. Cadangan seterusnya ialah pembangunan hospital wakaf pintar yang menawarkan perkhidmatan kesihatan berteknologi tinggi serta universiti wakaf digital yang menjadi pusat pendidikan dan penyelidikan bertaraf antarabangsa. Kajang Bangi juga dicadangkan menjadi hub ekonomi digital Islam yang menyokong pembangunan startup, fintech patut syariah dan e-dagang global. Pada masa yang sama, konsep bandar hijau pintar akan memastikan pembangunan yang seimbang antara ekonomi, sosial dan alam sekitar. Cadangan pembangunan ini mampu meningkatkan kualiti hidup masyarakat, menjana ekonomi dan memelihara alam sekitar. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya memerlukan kos yang tinggi serta kerjasama erat antara kerajaan, sektor swasta dan institusi wakaf. Slide ini menunjukkan gambaran keseluruhan Kajang Bangi 2060. Masjid pintar menjadi pusat bandar dan dikelilingi oleh Universiti AI, hospital wakaf, kawasan hijau, pertanian vertikal, pengangkutan pintar serta penggunaan tenaga solar. Tiga bentuk ini menggambarkan integrasi antara teknologi moden dan nilai Islam dalam mewujudkan bandar yang mapan dan sejahtera. Antara cabaran yang dijangka dihadapi ialah perubahan iklim, kos pembangunan yang tinggi dan jurang digital dalam masyarakat. Oleh itu, kerjasama antara kerajaan, sektor swasta serta pendidikan masyarakat amat penting bagi memastikan kejayaan pelaksanaan pelan ini. Sekiranya semua cadangan ini berjaya dilaksanakan, Kajang Bangi akan menikmati pengurangan pelepasan karbon, peningkatan peluang pekerjaan, pertumbuhan ekonomi serta masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Kesimpulannya, Kajang Bangi mempunyai potensi besar untuk menjadi bandar pintar Islamik yang mengimbangi pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pemeliharaan alam sekitar. Cadangan ini selaras dengan konsep khalifah dalam Islam yang menuntut manusia memakmurkan bumi secara bertanggungjawab demi generasi masa depan.
Sekian, terima kasih.